You handai ni Shopee Grab. Oh, you Grab Oh, Grab dengan Shopee. Jom lah, pergi makan lah. Ini apa? Nasi campur, nasi kandar. Saya suka yang you suka punya. Kalau ada hari, nasi campur. Nasi campur yang mana? Nama apa? Dekat belakang KFC sana bro. Sekarang ada order kan? Bilang 40 macam tu. Sekarang 40. Boleh? Boleh. Boleh. Saya bagi you 50 ringgit dulu. Mesti mau ambil dia, tak boleh tak ambil. Nanti jumpa sana. Saya suka sangat lapau. Nama apa? Saya Arif. Alif. A-R-I-F. Arif. Jumpa sana. Jumpa sana. Hati-hati ya. Selalunya you makan sini lah. Wah, ini I punya favorite. Ini sama dia best. Best ah? Ini sama hijau. Ini ya? Oh yo. Ini favorite dong. Kulit ayam ah? Hati ya? Abang pernah try ya? I pernah try tapi I takut dong. Ambil lebih sikit ya abang. You makan macam ini mana boleh kenyang. Wah, you ambil ini kulit banyak. Oh, okay. I ambil lebih banyak sikit. Okay, makan. Ya. Wah, Terima kasih. ini okay. Kasih. Wah, jam yang bulan 2 ini. You sudah datang sini berapa tahun? Dah 4 tahun. I study SM. Oh, iya. Ya. So, you study macam sudah makan sini lah? Macam ini umur berapa sekarang? 23. Wah, you mudah sangat. Abang belajar apa? Education study. Pendidikan. Pendidikan. So, lain kali buat cikgu. Betul ya? Wah. Mak I cikgu. Oh. You buat ini part time lah. I kalau tak ada kelas, perlu buat Grab lah. Kenapa you akan lihat apa ini? Buat Grab ni dia mudah tu, dia apa? Flexible. Masa punya. So, you ada kelas you tutup. Tak ada tutup. kelas you buka. Itu Senang dia. senang. Kalau rajin dapat banyak. Macam tu. Dapat lebih bagi kampung macam tu. Oh, bagi kampung lagi ya? Umur 23 belum habis belajar pun sudah bagi kampung. Abang, ni 23 buat apa? I 23 ambil duit daripada kampung. Arif begitu rajin cari duit kan. Untuk apa? Dia sebenarnya cari duit ni bukan untuk dapat duit semata-mata nak duit tu. Tapi nak biar kita nanti kita nak kerja. Kita punya anak, kita punya parent nanti tua. Kita ada tanggungjawab lah. Sekarang ni kita kena latih diri kita. Jangan malas, usaha rajin. Buat kerja apa pun asal keluar rumah, rajin cari duit, berjaya. Macam tu. Kenapa you ada fikiran macam ni? Sejak kecil dia ajar susah. Oh, kecil medium susah sikit lah. You umur 23 ada fikiran macam ini ya? Sangat bagus. Fikiran bukan macam itu budak-budak kecil lah. Panggil apa? Matang. Betul ya? I nak kelas nasi kandar mana yang paling best? Yang mana you pernah try? Yang you suka ya? Rafi. Nasi kandar Muhammad Rafi. Itu kami pernah pergi. Lagi ya, kalau you buat rider kan, you boleh pergi banyak tempat. Tengok orang order apa, lepas tu you boleh tahu sedang ke tidak. Kalau you mau cari girlfriend, senang tau. Tak senang. Duit ada, kereta ada, sikap yang baik, hati yang baik, muka pun handsome juga. Saya ingat ada perempuan suka you tak tahu.